16 Jun 2014, Yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Suerui, pemain China selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.